Apa khabar semua? Dalam video ni saya excited nak menunjukkan kepada anda macam mana anda boleh buat website sendiri menggunakan AI. Kalau dulu nak membuat website ni memang kena spend banyak modal. Sebab apa? Sebab kita nak kena upah website builder. Lepas tu nak bagi website tu cantik, kita kena upah pula website designer. Lepas tu tak tahu nak tulis apa dekat dalam website tu, kena upah pula copywriter. Biasanya dulu nak buat website memang menelan belanja RM2,000 dan ke atas. Lepas tu kan bila orang pindah kepada nak guna telefon, orang banyak akses website daripada telefon. Nak menjadikan website tu responsif, maksudnya bila di-display dekat komputer pun cantik, display dekat handphone pun cantik, itu pun nak kena upah orang lagi untuk kodekan website tu supaya jadi cantik. Tapi sekarang ni anda nak tahu tak, nak buat website ni boleh settle dalam masa kurang dari 1 jam. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak buat website tu, macam mana kita nak promptkan AI tu supaya dapat keluar website kita dengan masa yang lebih cepat lagi. Bagi saya lah, di zaman sekarang ni semua orang dah ada social media, tapi tak semua orang ada website lagi. Kalau anda seorang pelajar, kalau adalah website ni, maka dalam resume anda nanti siap boleh tulis lagi website anda tu apa. Jadi majikan yang tengok resume anda tu akan rasa kagum. Dia buka pula website anda tu. Dalam website tu ada pula macam anda letak projek-projek yang anda pernah buat, buku-buku yang anda pernah baca. Jadi dia akan rasa lebih impress dengan anda berbanding dengan rakan-rakan anda yang hanya ada social media. Itu kalau anda seorang pelajar. Kalau memang sekarang ni anda dah bekerja, tak kira lah dekat kerajaan ke, dekat swasta ke, pun bagi saya nak kena ada website juga supaya kita boleh showcasekan kerja-kerja kita dekat situ. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, mungkin orang lain memerlukan servis kita yang mana kita dah ada kepakaran yang kita bina semasa bekerja tu. Tapi orang tu tak tahu anda ni siapa sebab tak tahu nak contact macam mana. Jadi kalau anda ada website, mungkin ada job-job, rezeki-rezeki lain yang boleh masuk disebabkan anda ada website tersebut. Dan of course, bila ada website ni, anda akan nampak profesional. Dan satu lagi golongan yang memang wajib kena ada website ni, iaitu golongan peniaga. Tak kira lah anda berniaga simple-simple ke, berniaga complicated ke, kalau ada website tu, dia serta-merta akan menambah kepercayaan pelanggan anda kepada bisnes anda. Maksudnya bila pelanggan tengok ada website tu, jadi less likely lah untuk anda lari kalau diorang beli produk anda. Jadi saya sendiri pun sebelum beli barang dekat Shopee ke, even dekat TikTok pun, saya nak tengok seller ni ada website sendiri. Kalau ada website tu, kita yakin sikit nak beli barang yang lebih mahal. Okey, jadi jom saya tunjukkan anda macam mana nak buat website dengan mudah menggunakan AI. Okey, untuk contoh website yang saya nak tunjukkan kepada anda ni, saya akan cuba membina website untuk bisnes saya sendiri. Bagi anda yang belum tahu, bisnes saya adalah Akademi Hasbullah. Jadi bisnes ni menjual kursus-kursus yang berguna kepada orang ramai dengan harga yang murah. Pertama sekali, apa yang saya buat adalah saya senaraikan kursus-kursus yang saya jual. Kursus-kursus yang sedia ada yang saya jual. Kursus ni untuk menjual saya menggunakan satu application yang bernama OnPay. Jadi untuk setiap kursus ni dah ada website dia sendiri. Kalau saya copy dan saya paste dekat sini, dah nampak kan? Dah ada dia punya website sendiri. Tapi sekarang ni saya nak website yang menyeluruh. Website tu yang senaraikan semua kursus yang saya nak jual. Kemudian bila user klik kepada link untuk kursus yang dia nak beli tu, barulah website tu akan merujuk kepada link tu dan pergi ke setiap satu kursus macam ni. Basically saya nak buat macam e-commerce punya website lah, yang mana user boleh klik dan pilih sendiri apa kursus yang dia nak. Katakan sekarang ni saya belum ada website tu dan saya nak buat. Okey, jadi apa yang saya perlu buat sekarang adalah saya nak menggunakan satu tools AI yang dipanggil Gemini. Sebenarnya ada beberapa tools lah untuk buat website, tapi saya paling suka Gemini. Sebab apa? Sebab dia paling pemurah antara banyak-banyak tools yang ada online sekarang. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya type gemini.google.com. Okey, jadi anda akan ditunjukkan skrin yang macam ni. Dia sama je, dia punya cara nak guna dia dengan ChatGPT. Tapi ada tools-tools dia yang lebih special dekat sini. Kalau anda perasan, saya punya account ni
adalah akaun yang percuma. Sebab tu dia suruh upgrade kepada Google AI Plus. Tapi saya masih belum upgrade lagi sebab saya nak explore limit akaun percuma ni macam mana. Setakat ni tak pernah sampai limit lagi. Memang best. Jadi anda tak perlu kata nak kena bayar untuk buat website anda ni menggunakan AI. Okey, ada kemungkinan kalau anda ni first time buka Gemini ni, dia akan suruh anda login. Jadi anda login lah menggunakan Google account anda. Rasanya semua orang pun ada account Google. So guna saja account tu, boleh terus akses Gemini. Jadi sebelum saya tulis apa-apa dekat sini, saya akan pergi ke tools ni dan pergi ke canvas. Ini yang special sikit Gemini. Okey, nanti anda tengok canvas ni apa sebenarnya. Kalau biasanya kita nak guna AI, kita type terus dekat sini kan. Tapi kalau guna canvas ni, dia boleh generatekan website untuk kita. Baik, jadi saya nak tulis dekat sini. Buatkan saya satu website untuk Akademi Hasbullah yang mana website ini akan menyenaraikan kursus yang dijual di akademi ini. Kursus tersebut adalah, okey, saya tekan shift enter. Kalau tekan enter nanti dia terus run kod ni. Kalau tekan enter dia akan terus run. Jadi saya tekan shift enter. Okey, jadi saya pergi balik kepada saya punya kursus-kursus tadi, saya copy je dan saya paste dekat sini. Saya harap bila link ni ada dekat sini, AI ni akan terus tahu apa nak buat. Dia akan terus masukkan link ni supaya bila user klik, terus pergi ke website untuk penjualan kursus ni sahaja. Okey, jadi saya nak tambah sikit sebab saya nak website saya ni macam ceria lah dan terang benderang. Okey, jadi saya nak gunakan tema yang ceria, warna yang terang dan warna yang terang seperti warna oranye. Dah lah guna akaun percuma, lepas tu demand macam-macam kan. Tak apa, kita nak tengok dia boleh buat atau tidak dahulu, supaya pengguna lebih excited sewaktu memilih kursus. Jadi apa kita buat? Kita tekan enter. Kadang-kadang tak boleh tekan sekali, tekan 2 kali. Jadi sekarang kita tunggu je. Saya nak anda tengok apa yang canvas ni buat. Saya tutup muka saya dulu. Okey, jadi anda perasan tak dekat sini tulisan yang pelik-pelik ni? Ini adalah kod. Kod ni kalau dulu manusia kena tulis satu per satu, tapi sekarang AI yang buatkan untuk kita. Ni sekarang dia tengah tulis lah ni kod ni. Bila dah siap tulis kod ni, barulah keluar websitenya. Jadi kena tunggu sikit. Baik, anda nampak dekat sini, dah keluar pun websitenya. Jadi, jom kita tengok apa yang dia buat. Berjaya ke tidak dia buat sebenarnya. Baik, first sekali anda tengok dekat sini, ada Akademi Hasbullah dekat sini. Logo ni kita nak remove. Nanti saya tunjukkan kepada anda macam mana nak remove logo ni. Bila kita pergi, ada dekat sini menu-menu dan ada daftar sekarang. Anda perasan tak? Kalau saya letakkan cursor ni dekat daftar sekarang ni, dia bergerak macam ada animation sikit. Kalau pergi dekat tentang kami ni pun nampak dia ada macam animation dekat situ. Dia berubah warna kepada oranye. Ini kalau nak kod sendiri ni makan masa dan makan kos. Tapi AI dah buatkan untuk kita. Kuasai kemahiran masa depan hari ini. Anda perasan kan? Saya tak bagi pun perkataan-perkataan ni kepada Gemini tadi. Dia yang memandai-mandai buat. Tapi okey juga nampaknya. Kuasai kemahiran masa depan hari ini. Tingkatkan nilai diri anda dengan kursus-kursus praktikal daripada AI, grafik sehingga ke robotik. Ini dia summarizekan sendiri. Saya tak cakap pun kursus saya ni kursus AI, kursus grafik, kursus robotik. Tapi dia tahu sebab link yang saya bagi tadi. Belajar secara santai tetapi berimpak tinggi bersama Akademi Hasbullah. Nampak ni, senarai kursus terhangat. Pilih je. Okey. Nampak dekat sini, siap ada tulis lagi kit percuma. Tapi saya nak try, klik dekat bawah ni, boleh tak dia terus pergi ke link yang kita bagi tadi.
Katakan kursus Canva Zero to Hero. Tak naklah, kursus buat website guna AI. Okey, saya tekan daftar sekarang. Anda nampak tak dekat situ? Terus dia pergi ke website ini. Jadi saya test satu, okey. Kalau kursus Canva ni betul tak link dia? Betul juga. Seterusnya kursus asas AI ni betul tak link dia? Betul juga. Okey, jadi bila 3 benda betul tu, maka saya yakinlah dia punya link ni link yang betul. Sekali lagi kita cuba asas IoT. Betul juga dia punya link tu. Baik, jadi sekarang ni nak guna pun dah boleh dah benda ni. Tapi saya nak buat modification sikit. Contohnya yang paling ketara saya nampak dekat sini logo dekat sini. Akademi Hasbullah ni belum ada logo lagi. Jadi kita nak remove logo dekat sini. Kemudian mungkin saya nak tukarkan gambar-gambar kursus ni kepada gambar yang lebih realistik. Kalau barulah nampak lebih menarik. Okey, jadi kita buat satu persatu. Kita akan cakap dekat dia, kita nak remove logo dulu. Kita akan cakap remove semua logo di sebelah tulisan Akademi Hasbullah. Okey, kita tengok dia boleh buat ataupun tidak. Lagi satu anda perasan kan, saya communicate dengan AI ni menggunakan bahasa Malaysia. Tak ada masalah. Dia boleh faham bahasa Malaysia boleh, nak communicate dalam bahasa Inggeris pun boleh. Kalau anda nakkan website tu bahasa Malaysia tapi anda nak cakap dekat dia bahasa Inggeris pun boleh. Cuma nanti anda cakap gunakan bahasa Malaysia untuk membuat website ini. Dan anda cuba distinkkan bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu. Sebab kalau kita cakap bahasa Melayu, nanti yang Indonesia punya bahasa pun akan masuk sekali. Jadi kita cakap bahasa Malaysia memang terus spesifik bahasa yang digunakan oleh orang Malaysia. Baik, jadi anda perasan dekat sini dah tak ada dah logo di sebelah Akademi Hasbullah. Dekat bawah sekali saya perasan tadi pun dia dah buang juga. Okey, jadi bagus dia dengar cakap kita. Seterusnya saya nak tukarkan image yang ada di setiap kursus ni kepada image yang lebih realistik. Okey, jadi saya nak cakap dekat sini, tukarkan setiap image paparan setiap kursus kepada image yang lebih realistik. Tekan enter. Sementara ni kalau anda klik dekat kod ni, anda akan nampak dia tengah coding. Biasanya anda perlu tunggu tak sampai 1 minit lah dia akan siap. Bila dia dah bagi komen dekat sini, maka dia dah siap lah tu. Saya pun tekan preview. Terus dah ada image dekat sini. Segala image-image ni pun dah berubah. Nampak ada error dekat situ. Asas IoT. Okey, ini dah cantik dah ni. Tapi saya nak tengok gambar ni macam tidak menjadi. Apa-apa pun saya nak tekan share dulu. Tekan share. And then kita boleh tekan copy ni. Kita copy link ni. And then kita cuba buka dekat browser kita. Tekan enter. This app was created by 100%. Tak apa, kita continue je. Okey, anda nampak tak? Memang cantik website ni. Cuma ada gambar yang tidak okey. Baik, jadi saya nak cakap lagi dekat Google Gemini. Ada gambar. Kita cakap dekat sini, gambar untuk khusus asas agent AI dan kursus engine tidak dipaparkan. Gantikan dengan image lain. Jadi saya assume bila gambar ni tidak dipaparkan, link untuk image tu dia tersilap link atau link tu dah tak valid lagi. Okey. Dan dia akan pilih gambar yang sesuai dengan kursus kita. Kalau kursus penulisan, gambar tengah menulis. Kursus robotik, gambar macam robot. Sekali lagi kita tengok. Nampaknya ada masalah lagi. Saya rasa dia masih guna image yang sama. Okey, saya cakap lagi. Kita buat satu persatu. Kita nak settlekan asas agent AI dulu. Tukarkan image
asas ejen AI kepada image yang baru. Biasanya benda ni berlaku disebabkan link tu yang rosak. Link tu diambil daripada stok foto. Jadi kalau stok foto tu tak ada ataupun link tu rosak, maka tak keluarlah gambar tu dekat sini. Jadi cacat sikit lah kita punya website. Kalau guna tools lain, ada kemungkinan kita dah mencapai limit pun. Sebab kita buat banyak pembetulan. Tapi sebab tu saya cakap Gemini ni tak habis-habis dia punya limit dia. Account free ni biasanya memang akan ada limit. Okey, jom kita cek. Dah keluar gambarnya. Tak tahulah anda suka ke tidak gambar ni. Kalau tak suka, boleh prompt lagi untuk tukar gambar lain. Sekarang ni saya hanya nak settlekan sahaja. Asas engine pula, kita nak tukar gambar dia. Okey, jadi saya nak copy je lah prompt ni. Paste dekat sini. Tukarkan image asas engine kepada image yang baru. Okey, dah selesai. Jom kita tengok. Okey, image asas AI tadi masih ada. Asas engine dah bertukar. Cuma gambar dekat sini nampak macam tak berapa sesuai. Asas engine patutnya engine kereta, tapi gambar lampu pula. Kalau nak tukar, kita boleh tukar. Kita komen dekat sini, masukkan gambar yang ada kaitan dengan engine. Tapi saya ada masalah yang lebih besar sekarang. Saya nak letakkan dekat sini juga harga dan juga rating pelajar untuk setiap kursus ni. Tapi anda perasan dekat sini dia letak sendiri jadi master grafik hanya dengan menggunakan Canva dari kosong hingga pro. Ini yang dipanggil sebagai copywriting. Ini sepatutnya orang yang tengok ni akan rasa nak beli bila baca ayat-ayat ini. Ayat ni kalau kita nak fikirkan sendiri memang penat. Jadi AI dah boleh buatkan untuk kita. Ini kita dah jimat sangat banyak masa untuk membangunkan website. Website yang saya tunjukkan kepada anda ni sebenarnya agak complicated sebab ada banyak link yang akan merujuk kepada website yang lain. Cuma saya nak demokan kepada anda kalau website yang complicated macam ni pun dia boleh buat. Website yang mudah yang anda nak buat untuk personal diri anda akan lebih mudah dia boleh buat sebenarnya. Okey, jadi saya nak komen dekat sini untuk setiap kursus masukkan shift enter. Kita nak masukkan harga kursus. Kemudian kita nak masukkan nombor 2, kita nak masukkan pengajar. Dan nombor 3 kita nak masukkan rating pelajar. Okey. Kita tekan enter dulu. Kita tak bagi tahu lagi dekat dia pengajar tu siapa. Tapi kita nak tengok dia punya template berubah macam mana. Saya pergi dekat code. Okey, nampak dia tengah buat. Kalau anda tak faham coding pun, sebenarnya AI ni boleh membantu anda dengan sangat banyak. Kalau anda perasan dekat sini, untuk orang yang faham coding, inilah link untuk ke website yang setiap kursus tersebut. Kemudian ini adalah link untuk image. Untuk setiap gambar yang kita letakkan dekat setiap kursus. Tapi benda ni anda tak perlu faham pun. Tapi kalau anda faham benda ni, maka lebih mudah nanti kalau anda nak tukar gambar dan sebagainya. Okey, kita pergi dekat preview. Baik, nampak dekat sini dah ada harga dekat situ. Buat website guna AI, harga 69. Okey, saya nak tengok dekat sini. Nampak Puan Siti Aminah, Tuan Hairul, dia belasah je kan, sebab dia pun tahu kita nak tengok template ni berjaya ataupun tidak saja. Okey, IR Firdaus, Abang Zul mekanik. Pandai pula dia orang mekanik yang buat kursus asas enjin kan. Dr. Razak. Okey, saya nak fokuskan kepada satu kursus. Saya nak tunjukkan kepada anda bahawa kita boleh customize dekat sini dengan hanya bagi arahan saja kepada Gemini ni. Okey, kita akan cakap sebab kursus buat website ni saya tunjukkan kepada anda. Okey, harga dia adalah RM147. Harga asal RM100,370. Kursus ni memang mahal sebab yang ajar ni memang pakar dan kalau anda join kursus ni memang berjaya siaplah website tu. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dia letak je harga 69 kan. Jadi saya nak ubah dekat sini, saya nak cakap untuk kursus buat website guna AI.
tukarkan harga kepada 147. Okey, harga asal adalah 1,370 ringgit. Okey, kita nak suruh dia macam dia potong harga tu dan letak harga 147 dekat tepi dia. Slashkan harga asal ini. Ini saya tak tahu nak guna perkataan apa. Saya cakap je. Slashkan harga asal ini kepada RM147. Pengajar adalah Dr. Muhammad Haris. Rating adalah 5/5. Okey, kita tengok apa yang dia akan buat. Kadang-kadang anda boleh rasa yang semakin kompleks arahan-arahan anda tu, semakin lama masa yang diambil. Sebab apa? Walaupun anda bagi arahan yang sikit, dia akan bina balik kod tu dari awal sampai habis. Jadi sebab tu kita kena menunggu sikit lah untuk dia buat kerja dia. Okey, jadi dia mengambil masa yang agak lama. Jadi saya stop dulu dan saya semak balik. Mungkin ada yang tak kena. Tapi rupa-rupanya dia dah buat dah pun. Mungkin ada internet connection problem ke apa tadi kan. Okey, pengajar Dr. Muhammad Haris. Ini yang saya sangat suka, iaitu dia tulis 1370 dan dia slashkan kepada 147. Padahal tadi saya cakap je slash sebab bahasa kita nak potong, kita cakap slash kan. Jadi dia faham apa yang kita cuba cakap. Baik, jadi saya nak tunjukkan kepada anda, kalau kita klik tadi, website tadi, dia akan terus pergi ke kursus membuat website yang pantas ni. Okey, jadi kursus ni, of course lah, saya dah tunjukkan kepada anda macam mana nak create website. Tapi of course, bila nak create website ni, nak generate design tu satu hal lah sebab kita guna AI tadi. Kemudian kita nak pastikan kita boleh publish website tu menggunakan domain kita sendiri. Jadi kita kena set up hosting kita kena set up domain kita. Kemudian kita kena pastikan benda-benda ni semua boleh dijumpai di Google. Sebab kalau kita buat website kita tapi tidak boleh dijumpai di Google, jadi apa kegunaannya kan? Jadi sebab itulah saya dan Dr. Haris buat kursus ni memang untuk bantu semua orang Malaysia ni untuk ada website sendiri. Nak generate website tu saya dah tunjukkan menggunakan AI, tapi itu menggunakan Google Gemini sahaja. Dr. Haris ni ceritakan kepada anda, first nak guna ChatGPT dan Gemini, yang kedua dia ceritakan pula macam mana nak guna Canva. Jadi kursus ni memang bernilai sangat tinggi lah. Kalau dekat luar tu, kursus fizikal memang beratus-ratus sampai beribu-ribu ringgit. Lepas tu, dia akan ceritakan kepada anda proses nak menerbitkan website ni. Proses ni yang saya tak sempat tunjukkan dalam video ni. Dr. Haris explain memang benda ni jadi mudah. Dan lepas tu menggunakan search engine optimization. Ini orang tak perasan tau. Lepas tu orang pelik. Kenapa lah orang tak jumpa website dia? Rupa-rupanya tak buat SEO. Dr. Haris tunjukkan kepada anda macam mana nak buat SEO ni juga dengan bantuan AI. Jadi kursus ni total dia RM1,370. Sekarang ni masa terhad saja RM147. Kursus ni saya tak boleh garanti berapa lama sebab nilai dia sangat tinggi dan demand sangat banyak. Kursus ni anda belajar dengan menonton video saja. Macam anda menonton video sekarang ni dan anda follow step by step. Jadi tak perlulah kata anda buat serentak sekali terus siap. Anda ada masa anda tengok. Ada masa anda tengok dan teruskan proses buat website. Lama-lama siaplah website anda. Okey, jadi kalau anda berminat, anda boleh klik link dekat bawah. Saya terus linkkan anda kepada kursus membina website pantas dengan bantuan AI ni. Kalau berminat, anda boleh terus join. Hopefully anda dapat join ni sementara diskaun masih ada sebab sangat banyak diskaun yang kami berikan kepada anda. Saya harap anda dapat belajar something dari video ni. Jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum.